Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, macam hari tu saya dah share macam mana cara kita nak potong rib cut, iaitu setting belah. Untuk hari ni saya nak share pula cara kita nak potong cross cut. Cross cut ni maksudnya setting potong lah. Cross cut ni kita gunakan masa kita nak potong board yang melintang panjang macam ni lah. Kalau rib cut jenis penegak ni kan. So kalau kita nak menggunakan setting belah, ni contohlah, saya tak setting lagi. Contoh kita nak guna setting belah tapi kita menggunakan board yang melintang ini, so sangat bahayalah. Sangat bahayalah kalau kita tolak ni, sebab dia memanjang kan. Takut dia terpelanting lah, board ni terpelanting balik kan, dia macam berat memanjang tu kan. Kalau kita gunakan setting belah agak bahaya, terpelanting lah, tak sesuai. Jadi kita kena tukar setting terbesar kita kepada cross cut. Okey, kalau rib cut terbesar kita ni, kita tak boleh, ni yang top dia ni kita tak boleh slide. Kalau macam rib cut, cross cut, kita nak kena bagi dia boleh slide lah. So sekarang ni kita nak setting dia punya fence. Okay, untuk fence saya, macam saya cakap tu lah, saya pakai aluminium extrusion 3060. Dia tebal dan keras. Terpulang lah tuan-tuan punya terbesar jenis macam mana kan. Kalau saya yang ni saya dah tukar lah, saya beli aluminium extrusion, beli kat Shopee je. Potong panjang mana yang saya nak. Lebih baik lah pakai ni sebab dia keras dan straight. Okey, setengah-setengah terbesar lain lah dia punya cara dia kan. Cara setting terbesar saya, yang terbesar saya macam ni lah keadaan dia. Okey, alright. Untuk cross cut ni, benda yang kita nak kena adjust adalah fence ni. Kita nak tahu macam mana. Kita takut nanti bila kita setting salah. Macam ni saya ingat sikit kan. Jadi potongan board kita tak berapa nak square. Jadi nak kena bagi dia betul-betul square lah ni. Okey, cara nak mendapatkan square dia ni, first kali saya clamp sebelah dulu. Cara untuk mendapatkan square dia ni sama ada kita menggunakan L square yang betul-betul panjang. Kalau pakai L square yang pendek tu macam tak cukup lah kan. Jadi nak dapatkan L square yang panjang tu memang susah lah. Saya sekarang pun tak pernah jumpa lagi. Yang L square yang pernah saya jumpa pun 2 kaki kali 2 kaki. Tapi tu tak cukup. Alright. So cara kita nak dapatkan square yang betul-betul cantik, jom saya tunjukkan. Okey, dekat atas terbesar ni saya ada scraping board. Board ni betul-betul sampai kilang lah. Board ni yang tak berusik lagi. Tak berusik. Belah sini saya dah usik dah, saya dah potong sikit. Tapi dia masih ada, dia punya square tu masih ada lagi lah, yang saya tak usik lagi, saya tak potong lagi. So datang kilang dia macam ni lah. Yang ni bahagian tak berusik, ini bahagian tak berusik. Belah atas dengan belah tepi tu, kalau kita dah potong, itu tak kisahlah. Nanti kita nak dapatkan sebelahnya. 1, 2 ni tak berusik lagi. Board yang sampai kilang memang betul-betul, dia punya square dia memang betul-betul cun. Kalau lari sikit-sikit je lah. Sikit sangat lah. Tapi kebiasaan board yang sampai memang cun lah dia punya square. Tak kisahlah sama ada kita nak gunakan board yang berapa thickness pun tak kisah.
Asalkan tak berusik kiri kanan. Ulang-ulang saya cakap. Okey. Jomlah saya tunjuk. Okey, first kali ni kita pastikan tepi blade mata apa? Tepi mata terbesar ni betul-betul rapat. Kemudian kita akan slide. Pastikan belah sini, sekejap saya tunjuk sikit pakai kamera saya. Okey. Okey. Kita pastikan tepi ni bila kita tarik kita punya tail besar, dia tak ada renggang. Kita tarik dia tak ada kurang lah 1 mm ke 2 mm, kalau boleh betul-betul dia rapat elok lah. Dan satu lagi, kemudian barulah kita tolak kita punya fan ni pun, sini pun kena bagi betul-betul rapat lah. Jangan ada ruang-ruang sangat. Cari serapat yang boleh lah. Sambil-sambil tu kita slide lah kita punya ni. Tengok sana rapat, sini pun rapat. Test banyak kali tak apa. Okey. Bila kita dah betul-betul puas hati, baru kita clamp kita punya fence ni supaya dia tak bergerak terus. Alright. Okey, lepas pada tu dah boleh dah kita potong kita punya board kita. Itulah. Fence ni kalau dia tersengit terlebih kan, jadi kita punya potongan board tu contohlah kita punya potongan board yang melintang tu, kalau kita tak bagi square, tak ikut follow square, jadi contoh macam ni lah, andai kata fence ni dah terbergerak sikit kan, dia tak sini, jadi kita punya potongan tu dah tak cun lah, maknanya jarak daripada sini sampai ke sini dia dah terkurang lah beberapa mm. Okey. Alright. Okey, agak dah puas hati, kita boleh ketatkan, pastikan dia betul-betul ketat. Okey, jom saya buat demo dulu. Nanti saya tunjuk dia punya measurement dia, cun tak cun. Alright. Dekat sini saya nak potong saiz 556 mm. 556. So kita ukur jarak yang kita nak tu lah. Maknanya kita gunakan sebelah blade ni lah. Kalau kita pakai belah, kita ukur kita punya apa, kiraan daripada tepi ni tak betul, kita kena kira sebelah sini. Maknanya 556, kemudian kita lock lah. Okay, sekejap saya tunjuk bagi clear sikit lagi. Alright, dekat sini lah. Tak apa nak clear sangat, maklum lah handphone murah. Tapi boleh lah kot. Okay, so saya nak 556 mm. 556 mm kita kena ambil pada sebelah sini lah. Jangan ambil belah sini. Kalau belah sini potongan board kita tu dah tak betul lah. Sebab ni thickness blade ni dah dalam 3 mm kan. Maknanya kalau kita kira pada seluar dah terkurang lah potongan board kita, maknanya 553. So kita kena ambil daripada sebelah sini. Okey, jom kita ambil
board yang nak potong tadi tu. Okey. Untuk board ni saya potong dia punya depth 450 mm. Saya nak gunakan dia punya 450 mm. Yang ni saya gunakan setting apa? Rib cut, setting belah. Okey. Untuk setting belah, untuk board yang memanjang macam ni, kita kena gunakan setting belah lah. Kalau kita gunakan setting cross cut ni, macam ni lah. Kita nak dapat ukuran yang sama. Contoh macam ni lah, 450, atas pun 450. Memang susah nak dapat lah. Takut kita punya fence ni tak apa cun kan. Kadang-kadang ada habuk sikit pun cukup lah. Kalau ada habuk sikit dia dah terangkat kan. Contoh bawah ni ada habuk sikit, kat atas sana akan ada efek lah. Dia akan sama ada kecil ataupun terlebih dia punya ukuran dia. So kalau nak dapatkan skirting board yang panjang macam ni, kita kena guna setting rib cut. Okey. Kalau nak potong, baru kita gunakan cross cut. Bergantung pada jenis table saw lah. Ada table saw boleh kita nak top landing sliding, tapi ada setengah table saw dia tak boleh nak slide. Jadi kat sini kita boleh dapat satu lah. Maknanya kalau nak beli table saw, pastikan dia ada dua function ni lah. Kita boleh guna cross cut dan rib cut. Takut nanti rugi pula beli kan. Tengoklah, kalau macam table saw saya ni agak ketinggalan zaman lah. Tapi ini je mampu. Sebab nak beli table saw yang kapal terbang tu mahal juga harga dia, belah-belah ribu, 20 ribu lah. Paling murah sebenarnya dengar orang cakap 14 ribu. Tapi belum sampai lagi lah. Saya punya bajet tak cukup lagi. Pakai dulu apa yang ada. Okey, untuk scraping board first kali, macam ni nak kena cuci dululah. Sebab belah ni dah tercemar kan. Takut masa kita simpan board tadi, belah-belah ni chipping ke. Jadi kita cuci dululah, biarkan dia terlebih sikit daripada gauge yang kita tanda tadi. Oh sorry, saya terlupa pula. Table saw saya ni belah sini dia tak cukup lebar, jadi nak kena pakai meja. nak kena letak meja satu lah. Takut belah sini tak ada support. Okey, ni board yang kita potong tadi. Jom kita check tengok dia punya ukuran. So sini saya dapat 556, dan sini pun 556 mm. So kalau kita setting kita punya fan ni bagi cantik, maknanya kita akan dapat potongan board yang cun lah. Dia punya size sama tadi kan, 556, 556. Untuk depth tadi saya pakai setting belah, so 450. Sini pun 450. Okey.
Jom saya potong lagi bagi habis. Saya nak guna ni 4 keping saiz 556 kali 450. Okey, ni keempat-empat keping board yang dah dipotong. So, saya tindan. So, bila saya tindan, boleh tengok kat sini lah, betul-betul cun tepi-tepi ni. Andai kata kita punya potongan tak cun, betul. Ni dia cun, maksudnya kalau kita pusing belah sini pun sama je. Mana tepi-tepi ni dia flush lah, dia rata elok. Kalau kita punya potongan tak cantik, biasanya kita akan nampak lah sini terlebih buat tu macam tu kan. Dia tak, belah sini rata, belah sini dia akan terlebih terkurang. Ni siapa yang pernah guna table saw dia faham lah. Kalau cantik, maknanya dia punya keliling dia ni, kalau kita susun cantik, kesemuanya dia punya potongan dia memang cantik lah. Ini paling penting sekali lah. Kalau macam kakus tu tak apa, kita boleh sorok-sorok sikit lah kalau kita buat kakus kabinet kan. Tapi kalau kita buat pintu ni kalau boleh kita nak betul-betul dia punya square dia betul-betul cun. Okey, saya ingat sampai ke sini dulu perkongsian saya. Sebenarnya banyak lagi benda nak cakap, tapi saya takut video ni jadi terlalu panjang sangat. Nantilah pelan-pelan lah, kalau ada time nanti saya sharekan sikit-sikit. Banyak lagi nak di-share kan. Okey, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Saya harap video ni sikit sebanyak membantulah. Kalau saya ada salah cakap kau tim lah. Alright, jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.